Usaha macam mana pun tetapkan miskin. Kan? Satu orang dia tak usaha pun, tapi Allah SWT dah buat ketetapan pada dia, dia akan jadi kaya. Buat macam mana pun dia tetap akan jadi kaya. Benar. Saya baca satu rencana, satu orang bilioner naik kapal terbang. Bilioner Switzerland naik kapal terbang, pergi meeting dekat Jerman. Bini dia mengandung. Jadi sampai dekat Jerman, dapat panggilan, isteri dia dah bersalin, anak pertama lelaki. Dapat anak pertama lelaki. Jadi bilioner ni dengar dapat anak pertama, seronok kan. Tengah meeting balik, naik kapal terbang private jet dia balik, nak pergi balik Switzerland nak tengok anak dia. Jadi belum sampai dekat Switzerland, kapal terbang dia terlepas. Anak tadi yang baru lahir, jalan pun belum boleh, cakap pun tak pandai, mata pun tengok tak jelas. Tapi beranak-beranak Allah SWT jadikan dia bilioner. Siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Jadi rezeki ni semua ketetapan Allah, daripada Allah SWT. Boleh insyaAllah. Jadi jangan terkesan dengan dunia ni. Dunia ni tak boleh bagi apa-apa manfaat pun. Usaha macam mana? Usaha tak salah kan? Usaha setakat yang kita mampu, tapi jangan pernah yakin dengan usaha. Kau kurang usaha, kalau kau usaha lebih kau boleh berjaya. Takkan mungkin. Faham? Usaha macam mana pun, kalau Allah SWT takdirkan, itulah ketetapan dia. Kan? Jadi Allah SWT, Nabi SAW beritahu apa? Inna rizqa, sesungguhnya rezeki ni la yatlubul abadah, dia akan cari satu orang hamba tu kama yatlubu ajaluhu, macam mana maut dia cari dia. Jadi bukan kita cari rezeki, Nabi beritahu apa? Rezeki je kita. Macam mana kita tak boleh lari daripada maut kita, macam tu kita tak boleh cari lari daripada rezeki kita. Rezeki ni ketetapan Allah SWT. Jadi kena yakin sungguh-sungguh. Jangan pernah yakin dengan usaha kita, jangan yakin dengan kepandaian kita, dan jangan yakin dengan kemampuan kita. Yakin pada Allah SWT. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Satu lagi Ustaz.